Dan yang menjadi masalah yang besar kepada kita semua, saya dan kepada tuan-tuan juga, kerana Allah telah membuat satu statement yang sangat jelas tentang kita, yang selalu kita baca dan tiada siapa yang tak hafal, iaitu wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya insan di dalam kerugian. Every one of you in loss. Semuanya di dalam kerugian. Kemudian baru Allah berikan pengecualian kepada 4. Bukan semua dalam keuntungan, kecuali yang rugi 3-4 orang ni. Tak. Semua dalam kerugian. Ini adalah sesuatu yang merisaukan. Kalau kita pergi dalam satu majlis besar, dihimpunkan kita, lalu diisytiharkan semua orang yang ada dalam majlis ni, yang ada di hadapan oleh pihak penguasa, semuanya bersalah kecuali berapa nama yang saya sebutkan. Kita tentu akan sukar. Allah, aku termasuk ataupun tak. Berbeza jika diisytiharkan semuanya selamat kecuali beberapa nama yang kita sebut. Ramai sikit. Wal asr. Manusia dalam kerugian. Allah menyatakan zalika yaumut taghabun. Artinya hari ini cerita rugi meniaga, rugi duit tu, tersilap beli barang, kamu tersilap itu, rugilah tak berkahwin dengan dia tu, rugilah terlepas sahabat. Itu semua kerdil. Seolah-olah zalika, ni siapa yang belajar bahasa Arab, ismul isyarah, isim isyarat yang menunjukkan seolah-olah itu baru kerugian. Kamu cakap tentang rugi, that day is the real loss. Itu hari yang benar-benar rugi. Kalau awak nak faham rugi, zalika yaumut taghabun. Itulah hari yang kerugian. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, dalam wal asr, dalam kerugian biasanya membabitkan apa? Jual beli, kehidupan. Jual beli membabitkan apa? Ada barang, ada modal. Betul tak? Kena ada modal. Apa modal yang Allah bagi pada kita? Apa modal yang Allah bagi pada saya? Allah bagi pada tuan-tuan? Modalnya ialah umur. Modal kita ialah umur. Habis umur, habis modal. Dengan umur ni lah kita belanja. Dengan umur ni kita belanja untuk dapat kerja kita, jumpa orang, datang salat, datang puasa. Dengan umur, kerana adanya umur. Kerana adanya umur yang diberikan. Cumanya dia tak bagi tahu. Entah punya berapa banyak, anda punya berapa banyak. Kerana itu tidak penting. Kerana yang penting bukan berapa banyak. Yang penting bagaimana awak membelanjakannya. Ajaib. Quran ajaib. Itu kata Allah, Khaliq, pencipta.